Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Asyik dari Sekolah Rendah Seri Almi Bangi. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk menghasilkan pemegang kad dan tali pemegang kad. Antara bahan dan alat ialah plastik PVC, kain felt, butang, jarum jahit, penyelip benang, klip logam, pen, pembaris, jarum peniti, gunting fabrik, penebut lubang, gam serbaguna dan benang kait. Langkah yang pertama, saya akan mengambil dua keping kain felt berwarna kuning dan biru. Saya akan memotongnya mengikut ukuran pemegang kad. Langkah seterusnya, saya akan mengambil kain felt yang berwarna kuning dan memotong di bahagian tengahnya untuk dijadikan ruang meletakkan kad. Seterusnya, saya akan memotong plastik PVC ini dan menampal di bahagian belakang kain felt kuning. Sementara menunggu gam kering, saya akan membuat tali pemegang kad pula. Saya akan menyahit di sekeliling pemegang kad menggunakan jahitan sembat.
Untuk bahagian atas, saya hanya menjahit satu lapisan sahaja. Sekarang, kita boleh masukkan kad di dalam pemegang kad. Kemudian, kita sambungkan dengan tali pemegang kad. Alhamdulillah, projek jahitan kereta kita sudah pun siap. Kawan-kawan, kenapa saya memilih warna merah, putih, biru dan kuning? Kerana mengambil inspirasi daripada warna jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan semua.